kita ada. Hello. Halo, wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wanita. Saya Laila. Laila, wanita cakaplah ya. Aduh, punyalah wanita diam aja. Laila, apa khabar Laila? Sihat, alhamdulillah. Cuma dalam perubatan. Perubatan? Dalam orang kata berubat sebab saya ni sebenarnya lain daripada yang lain. Lain dari yang lain? Oh lama. Lain dari yang lain ya. Saya ada panca indera yang lebih sikit daripada orang lain. Lebih sikit dari orang lain ya. Sebentar Abang Isma. Nak ambil nombor telefon anda sebentar ya. Sebentar, jangan letak telefon, okey? Ya, saya. Okey, kita bersambung kembali. Kita bersama dengan Laila yang mengaku dirinya mempunyai apa dek tadi? 6-7 sen. Terpulanglah pada masing-masing nak panggil apa kan. Okey. Macam saya mungkin kelebihan yang Allah bagilah. Okey, silakan dek, kita kongsi. Okey, saya dapat benda ni daripada saya sekolah, daripada tingkatan 3. Sampailah sekarang. Sekarang berumur? Berumur 27 tahun. Okey. Okey. Saya seorang ibu tunggal. Yang sentiasa didatangi benda-benda gaib. Sama ada harimau tunggal, harimau puaka, harimau jadian. Tak ketinggalan juga benda-benda yang seperti di awang-awangan antara langit dan bumi. Tempat kejadian-kejadian seperti kemalangan negeri. Di setiap corong-corong puaka yang kalau saya lalu, saya akan nampak. Dan saya juga tidak ketinggalan terkena tempias hantaran orang. Dalam malam ni saya nak bercerita kejadian yang telah terjadi pada diri saya sendiri. Anda buat panggilan dari mana Laila? Saya dari Selayang. Selayang ya? Ya, saya. Dan saya juga sebenarnya orang baru di Bapakku FM. Hari ini baru saya first time dengar. Yes, thank you. Terima kasih. Siapa yang rekomenkan anda dengar Bapakku FM ni? Syawira Syawira Kedah. Okey, baiklah. Dari tingkatan 3 sehinggalah sekarang anda berusia 27 tahun. Apa yang anda rasa dan apa yang anda nak ceritakan daripada keseluruhannya, mungkin satu cerita yang boleh kita kongsi sama-sama daripada pengalaman anda. Silakan. Kalau Abang Isma tanya perasaan tu, orang kata 1001 perasaan tak boleh nak diluahkan. Kerana kita sekadar manusia biasa yang diberikan sikit terlebih daripada tahap kemampuan kita untuk melihat benda-benda yang sewajarnya seharusnya kita tidak boleh melihat. Tapi itulah yang diberi pada saya. Okey, ceritanya. Misalkan dia boleh kata saya baru kena. Lebih kurang dalam 6 bulan lepas. Kena apa? Saya kena, kiranya macam, saya pun sebenarnya tak tahu saya kena benda tu kerana apa dan apa kesalahan saya. Dan ataupun mungkin saya telah menyakiti hati orang tanpa disedari, dan saya telah pun terkena dengan tempias hantaran daripada hamba Allah yang saya tidak kenali siapa. Kena apa? Saya kena buatan yang boleh dikatakan membuatkan anak saya sendiri jadi fobia dengan mak dia.
Kerana setiap kali melihat saya, dia akan lari jauh daripada saya. Dia akan pergi cakap dengan nenek dia, Syah takut ibu, Syah takut ibu. Oh, ya ke? Okey, orang kata ambil masa untuk saya memulakan balik semangat anak saya untuk meyakinkan yang mak dia dah sihat. Saya terkena benda tu, saya tak tahu datangnya daripada makan ataupun minum ataupun mungkin angin. Saya terkena selang 2 minggu saya didatangi seekor harimau. Apa macam mana sekali lagi? Pada satu hari you didatangi oleh seekor harimau? Harimau. Okey. Selepas mayang maghrib. Harimau tu duduk betul-betul di depan pintu bilik saya. Okey. Dengan memandang dengan mata tajam. Selepas lebih kurang 2 jam dia duduk depan pintu bilik saya tu, dia mengaum dalam bilik saya tu. Tiba-tiba saya rasa macam bergema dalam bilik tu, bergema. Bergema yang macam antara jantung saya ni nak gugur tak gugur je. Saya pernah alami suasana tu. Okey, dia bergema. Kemudian sebab kerana dia bukan harimau biasa, dia adalah harimau tunggal. Oh, ya ke? Saya bertanya dengan dia. Apa tujuan kau datang kemari? You tanya dengan dia. Saya boleh berinteraksi, komunikasi dengan benda-benda ni. Kerana mungkin kelebihan yang Allah berikan. Lepas tu dia tak menjawab. Dia tak menjawab dan dia terus berlalu pergi. Hilang begitu saja. Harimau tu. Hilang begitu saja. Selepas mayang subuh, bilik saya penuh dengan kabus. Mayang subuh bilik penuh dengan kabus Bilik saya penuh dengan kabus lebih kurang dalam pukul 6 bawa ke pukul 7. Okey. Orang kata bila terbitnya fajar, kabus itu beransur hilang. Dengan pelan-pelan, tiba-tiba saya ada nampak segumpal kain kuning dalam bilik saya. Oh, segumpal kain kuning ada segumpal kain kuning. Tapi memang mak dengan ayah dah pesan, apa pun terjumpa jangan pegang. Jangan pegang ya? Jangan pegang. Jangan pegang, jangan langkah, jangan tegur. Kalau kita nak buang pun, kita buang melalui benda, batang kayu ke, penyapu ke, apa-apalah. Kecuali orang kata menjauhkan diri daripada memegang. Okey. Jadi saya nak keluar kena langkah benda tu sebab dia depan pintu. Jadi nak dibuang kena cari benda lah. Jadi saya ambil hanger baju. Okey. Saya buang. Saya buang. Saya cakap dengan mak saya, mak akak jumpa benda ni dalam bilik akak. Mak saya cakap, mana kau dapat? Akak tak tahu. Tapi pagi tadi selepas sembahyang subuh, akak rasa macam ada benda tak kena. Bilik akak ni penuh kabus. Tapi tak ada bau. Lepas tu mak cakap, tak apalah, ambil terus masuk dalam tu sampah, buang terus. Sampah tu sekali buang. Okey. Lepas tu tahu macam mana, hari yang sama masa kabus tu waktu subuh, hari yang sama maghrib, harimau tu datang lagi. Datang lagi dia? Lepas maghrib? Datang lagi, lepas maghrib. Okey. Kali ni dia datang dalam keadaan marah. Dan dia menunjukkan taring dia dengan kuku dia. Cakarnya lantai saya tu. Saya tanya dia, apa silap aku? Aku tak kacau kau. Asal kau pun aku tak tahu siapa tuan kau, siapa mak kau. Lepas tu tak macam mana dia cakap mak dengan ayah saya ni macam dengar. Bukan dengar, dia macam ada rasa anak dia tak kena, ada benda lah anak dia tak kena. Sebab saya berkurung dalam bilik tu 1 hari, tak keluar-keluar. Masya Allah. Saya tak makan, saya tak minum. Jadi kan mak saya pelik tau. Lepas tu bila dia nak buka pintu tak boleh. Tapi dia ada dengar bunyi kok daripada dalam bilik tu tau. Macam ada benda mencakar pintu bilik tu kan. Benda cakar, ya. Jadi bapak saya ni azan di depan pintu sebab ini bukan kali pertama saya kena macam ni. Dah lebih daripada 10 kali. Okey. Kemudian bapak azan. Bapak saya azan, pintu tu terbuka dengan sendirinya.
Terbuka dengan sendirinya. Mak saya cakap dia jumpa saya duduk atas almari. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya duduk atas almari seperti angkong. Angkong macam monyet yang bertinggi atas pokok tu kan. Mak saya panggil, saya tak turun. Saya tak nak turun. Dan saya macam orang tak betul lah atas almari. Almari tu tinggi. Jadi mak saya takut saya jatuh kan. Lepas tu tahu macam mana saya menjerit. Saya boleh melompat. Macam saya lompat satu anak tangga daripada atas almari yang tinggi tu. Lompat ke bawah. Lompat ke bawah. Lepas tu saya mencakar-cakar diri sampai luka. Oh, you mencakar-cakar diri sampai luka. Lepas tu hantuk-hantuk kepala. Buat benda yang memang tak seharus saya buat lah. Jadi tu mak dengan ayah saya cakap panggil saya. Ada satu pakcik yang memang kata setiap kali kalau saya terkena, dia yang akan membantu dan meredakan keadaan lah. Lah pakcik saya cakap, ini ada orang hantar, dia kata. Tapi masalah apa aku tak boleh nak cakap lah. Ada dia dengan Tuhan kan. Jadi satu malam tu pakcik saya duduk berzikir tepi saya sampai ke subuh. Lepas mayang subuh saya muntah seketul darah. Seketul darah dengan ada macam beli hitam, 7 helai benang. 7 helai benang, Masya Allah, banyak. Segumpal. Lepas tu macam ada benda kuning-kuning tu, tak tahulah tu benda kan. Masya Allah. Lepas tu saya macam antara sedar dengan tak sedar lah. Jadi saya bangun, dimandikan dengan air limau semua. Ingat sampai situ je cukup. Tak ada lagi dah. Selang 2 hari saya dijilat oleh harimau tu. Dijilat? Waktu saya tengah tidur, saya lunjuk kaki. Tiba-tiba saya ada rasa tilam saya tu seperti dipijak orang. Masya Allah. Tilam saya tidur tu saya rasa macam ada orang memijak ni. Saya ingat anak saya. Lepas tu saya bangun. Saya tengok macam bila saya bangun tu saya macam terkejut lah kan. Macam tu tiba-tiba dijilat ni saya daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Iya. Bila keadaan jadi macam tu, saya ni macam dengan dia boleh jinak bercakap antara dia dengan saya ni. Dia sendiri memberitahu bahawa tuan dia sendiri datang sebenarnya dengan tujuan kalau boleh bukan sekadar untuk menyakiti saya, tapi kalau boleh untuk menghapuskan saya sekali. Nak bagi mati Siapa tuannya? Saya cakaplah dengan dia. Apa puncanya sampai macam tu sekali sakit hati tuan kau kat aku? Apa salah aku kat tuan kau? Dia kata itu urusan dia dengan saya. Dia cuma hanya sekadar untuk menghantar. Aduh, terputus dah. Terputus. Masya Allah, Masya Allah.